Hampa tengok ni. Ini limau make up tebal. Nampak luar macam madu tumpah. Kilat emas macam menang lucky draw. Tapi dalam dia masam sampai muka jadi emoji. Benda ni mai dari China, bukan di Malaysia. Depa rendam limau hijau dalam cecair kimia putih. Lepas beberapa jam, terus jadi kuning keemasan macam gelang emas Mak Leha. Orang nampak warna con, terus fikir manis tahap boleh buat air mata bahagia. Padahal tu cuma make up industri. Macam filter TikTok, reality lain cerita. Yang teruk lagi, pekerja yang proses tu pun tak makan. Sebab depa tahu itu limau versi ilusi. Ni bukan nak kata semua produk made in China macam tu. Tak semua, jangan pukul rata. Tapi kalau dah terkena, nak boleh apa lagi dah. Musim Chinese New Year ni, tengok-tengok juga limau nak beli. Jangan sampai beli warna. Bukan rasa kadang yang terlalu cantik tu bukan rezeki, tapi strategi. Saya Ejen Husni dan saya share idea bisnes viral setiap hari.